sekarang kami dah sampai dekat RNR dia. RNR ni adalah tempat dekat mana ada petugas tabung haji yang juga ditugaskan dekat sini. Sebab RNR ni adalah antara RNR yang paling tengah kalau dari perjalanan antara Madinah ke Mekah. The best part about RNR ni juga adalah sebab akan ada beratus-ratus bas. Bayangkan 30,000 jemaah nak bawa berapa banyak bas. Itulah dia. Jumlah bas tu yang lalu tu, RNR ini adalah tempat di mana semua petugas tabung haji yang ditugaskan. Tugas dia untuk membantu bas-bas ni sekiranya mereka berlaku kecemasan, tayar pecah ke, bas rosak ke dan sebagainya. Mereka ini akan digerakkan dari sini macam petugas peronda lebuh raya. Itulah dia tugas mereka, untuk pastikan kelancaran perjalanan jemaah haji Malaysia.